Awak semua bincanglah dulu. Saya nak main satu pusingan kejap dengan Harry. Salah. Lagi sekali. Sam, tolong bawa saya keluar. Episod 19. Kebangkitan semula. Sky Knight di dalam ais. Putra, pemain ke-8 terbaik selama 2 tahun berturut-turut. Saya tak sangka ramai juga yang kenal saya. Ingatkan, saya tak terlalu menonjol sampai boleh dikenali ramai. Kenapa awak boleh ada dekat tempat ni? Kan saya dah cakap, saya nak jadi bahan uji kaji awak. Awak belum jawab soalan saya. Dengan kekuatan saya ni, berapa tahap saya sebagai bahan uji kaji? Maaflah ya, rancangan saya dah berubah. Apa maksud awak? Saya baru sedar sekarang, tanpa kekuatan yang cukup, alat penguat tak berkesan langsung. Macam yang saya harapkan selama ni. Nampak ni, pemenang 8 teratas tak ada makna apa-apa pun di mata awak. Saya dah terlambat ni. Saya pergi dulu. Ini dah bersih yang keberapa ya? Kenapa lepas saya pasang peranti penguat ni, kekuatan mereka semua masih jauh berbeza dengan kekuatan yang saya ada? Atau mungkin saya kena tukar dengan cara yang lain? Spin Fighter dilancarkan. Wah, Harry. Tak sangka awak datang seorang diri untuk latihan seawal ni. Sampai saya tak tahu sama ada skatepark ni milik keluarga saya ataupun keluarga awak. Saya bangun awal, jadi saya datanglah awal. Oh, yelah awak kena bersaing dengan Zabir. Sebab itulah tidur awak tak nyenyak. Hei, Dani. Yelah, saya pun tak yakin boleh menang bila nak bertarung dengan Zabi. Tapi, apa pun saya mesti kalahkan dia. Macam ni barulah betul, Harry. Apa maksud awak? Hei! Dalam prinsip Harry, kemenangan diutamakan. Kali ni saya nak menang dengan alasan berbeza dari sebelum ni. Oh, betul ke? Dah kenapa dengan Zabir tu? Memang pelik betul lah perangai dia. Saya rasa saya tahu kenapa dia buat macam tu. Kenapa ya? Dia terlalu taksub dengan keinginannya untuk menang. Dia cuma hilangkan, tapi dia tak tahu macam mana caranya. Dia sama macam saya dulu. Taksub sangat untuk menang. Saya nak tolong dia keluar dari bayang-bayang yang inginkan kemenangan. Tapi, kalau saya tak dapat kalahkan dia, apa yang saya cakap tak ada makna bagi dia. Tak apa, Harry. Saya boleh faham macam mana perasaan awak. Dani, Sam, jom kita berlatih sama-sama dengan Harry. Mana boleh latihan khas tanpa saya? Hei Ryan, akhirnya awak sampai juga. Ryan, Mika. Harry, saya yang ajak Mika ke sini untuk cari awak. Tapi kenapa awak datang dulu, tak nak tunggu kami? Saya mesti kena bergerak lebih laju. Kalau tak bolehlah saya nak kalahkan Zabir. Betul tu. Sebelum ni, walaupun kita bertiga saling bergabung tenaga, kita tak dapat tewaskan dia. Jadi sekarang awak dah fikirkan cara untuk kita kalahkan Zabir ke? Saya yang paling banyak berkata-kata. Tapi kalau tak boleh kalahkan Zabir, sia-sia je usaha saya ni. Awak tak payah risau sangatlah. Daripada awak fikirkan yang bukan-bukan, lebih baik kita semua terus mulakan latihan khas.
Mana dia ni? Dia datang ke sini lagi. Bayangan je ke? Bagi orang yang tak cukup kuat, macam mana pun berusaha, ia tetap tak bermakna. Putra, awak dah 2 tahun di lapan teratas. Itu menunjukkan potensi awak tak cukup berkembang. Saya tak nak bazirkan masa lagi dengan awak. Tapi, lepas ni saya nak cari siapa untuk jadi bahan ujian. Rasa macam tak ada perubahan walaupun saya terus berlatih. Janganlah fikir macam tu, Harry. Kerja keras awak mesti akan buahkan hasil. Teknik Harry memang tak ada masalah. Ikutkan dia boleh gunakan tekniknya untuk kalahkan saya, Danny dan juga Sam. Tapi dari segi tenaga pula, Harry masih jauh lagi di belakang Ryan dan juga Mika. Sebab tu Harry tak pernah kalahkan gabungan mereka. Betul, ini masih tentang perbezaan dalam tenaga. Lebih banyak latihan, saya yakin tenaga awak akan meningkat. Tak. Cara nak tingkatkan tenaga ni selalunya berbeza-beza untuk setiap orang. Ryan, dia bukannya macam yang awak boleh naik hanya dengan mengikut naluri awak aje. Ya ke? Tapi kan, memang tak ada cara latihan yang berkesan ke untuk Harry guna? Oh ya, saya ada tahu satu tempat. Gelanggang tu memang disediakan khas untuk kita berlatih dan meningkatkan tenaga. Kat sinilah tempatnya. Dah sampai ke? Tapi kat mana gelanggangnya? Inilah gelanggangnya. Awak jangan nak bergurau. Gelanggang apa benda macam ni? Ya. Awak tengok saya main. Spin Fighter dilancarkan. Wah! Biar betul. Tak sangka ada anak dia macam ni. Cuma orang macam saya, pakar Spin Fighter yang selalu melancong tahu tentang gelanggang yang tersembunyi di semua tempat. I akan halau pergerakan Spin Fighter. Jadi kalau awak nak melancarkan serangan, awak mesti keluarkan tenaga yang lebih kuat. Ia macam manusia bersenam dengan beg pasir yang diikat pada anggota. Hai! Ini dia. Awak cakap sama macam latihan yang berbadan menjadikan otot kuat kan? Saya tengah bantu awak bina otot lah ni. Aduh! Tunggu apa lagi tu? Jomlah kita mulakan. Masih ada satu ruang. Siapa akan naik? Awak semua bincanglah dulu. Saya nak main satu pusingan kejap dengan Harry. Salah. Lagi sekali. Sam, tolong bawa saya keluar. Tak apa. Goyang-goyang sikit je. Terus siap. Awak ingat energy spinner ni mesin pengering ke apa? Mika, Ryan, awak berdua pergi dulu. Mika, awak tak nak pergi? Tapi kenapa? Semakin banyak lawan, semakin banyak ada masalah teknikal. Apa yang awak kena tingkatkan sekarang adalah tenaga. Jadi, Ryan adalah lawan yang paling sesuai sekali. Betul juga tu. Ryan, jom mulakan. Ya.